Tidak ada unsur pembohongan. Itulah sebab dia enggan menarik diri. So hakim terus kata perbicaraan ini boleh diteruskan tanpa tukar hakim. Tapi DPP pula menyatakan ingin tahu sama ada Kapasing Peguam Bela mau appeal buat rayuan dalam Mahkamah Rayuan atau tidak. Kalau rayuan akan dilakukan, DPP tidak mau teruskan pembicaraan. Waktu itu YB Kapar sebagai Peguam Bela kata Peguam Bela sudah siap sedia untuk cross Saiful. Suruh Saiful naik ke kandang saksi untuk teruskan pembicaraan. Hakim tidak mau teruskan dan tetapkan Mac 25 untuk dengar keputusan Mahkamah Rayuan. Itulah sebab kita kena tunggu hingga 25 Mac untuk meneruskan pembicaraan ini. Saya ingin beri sedikit penerangan analisa. Kenapa sekarang hakim sendiri dan juga DPP memperlambatkan proses ini? Kalau ada rayuan ikut undang-undang, dia boleh terus untuk cross Saiful. Pandangan saya ialah kerana kalau Saiful ini cross sekarang, banyak inkonsistensi, banyak masalah akan timbul. Kalau betul kita menang dalam Mahkamah Rayuan, hakim ini ditukar, Peguam Bela ada chance untuk cross sekali lagi sebab hakim baru. Mungkin inilah takutnya Saiful nanti ceritanya akan berbeza. So Saiful perlukan lebih banyak masa untuk coaching supaya ceritanya konsisten. Itulah sebab saya nampak mereka tidak ada keinginan untuk meneruskan pembicaraan sekarang. So saya juga ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran hari ini. Sokongan yang bagus. 25 Mac ada masa lagi. Kita mobilize untuk kumpulan yang lebih besar untuk tunjukkan sokongan. Reformasi tidak akan lenyap dan reformasi akan terus marah. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada ramai reformis yang kembali ke pentas utama. Dan ini kita menunjukkan bahawa kita reformis ini pantang mundur, pantang dicabar, dan kita tunjukkan kekuatan rakyat ini tetap bersama perjuangan. Kekuatan rakyat ini tetap menegakkan keadilan untuk bukan sahaja Anwar Ibrahim tetapi untuk menegakkan demokrasi rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Awal tetap kawan. Reformasi. 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 Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Bebas Anwar. Bebas Anwar. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Bebas Anwar. Bebas Anwar. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Bebas Anwar. Bebas Anwar. Terima kasih. Ingat 25 hari bulan kita akan berhimpun sekali lagi. Nanti saya mau tanya satu soalan. Keputusan hari ini saudara, kita kena ingat selama ini mereka menuduh bahawa kita penakut dan kita sering menangguhkan mahkamah. Ternyata hari ini Najib merupakan orang penakut menggunakan kuasa untuk Saiful tidak boleh ditarik. Takut, takut, takut. Najib penakut. Najib penakut. Takut, 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 takut. Najib penakut. Najib penakut. Jawab, jawab. Jawab, jawab. Jawab Saiful. Jawab Saiful. Saiful, Saiful. Saiful, Saiful. Kuda Najib. Kuda Najib. Saudara sekalian, saya juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih hari ini kepada teman-teman aktivis yang menjayakan majlis zikir dan solidariti munajat, bacaan Yasin untuk menolak fitnah dan mengangkat
semula martabat negara. Kita mohon untuk majlis-majlis seperti ini diadakan terus di bawah. Pada 20 hari bulan ini, Tuan Guru Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat dan Anwar Ibrahim akan berada di Stadium Melawati untuk mengadakan solat hajat perdana munajat menyelamatkan negara. Kita semua setuju hadir? Hadir! Lawan zalim! Bangkit rakyat! Kita bersurai, terima kasih. Halo.